Sebelum saya jawab soalan kawan kita ni, kepada yang tak tahu apa itu gaji bulan tidak lengkap. Gaji bulan tidak lengkap ni adalah di mana pekerja tu dia kerja tak cukup dalam tempoh gaji bulan tu. Contohnya kan, pertama sekali katakanlah dia masuk kerja, dia mula kerja dengan syarikat tu pada pertengahan bulan. Jadi takkan kita nak bayar gaji penuh kan? Ataupun dia berhenti kerja dengan syarikat tu pada pertengahan bulan. Dua kes ni takkan kita nak bayar gaji penuh kan kepada pekerja tu. So macam mana kita nak kira? Untuk kira gaji bulan tidak lengkap ni, dia tak ada kena-mengena dengan AL ke, MC ke, public holiday ke, hari rehat ke, tak ada. Dia bergantung pada berapa hari dalam bulan tempoh upah tu. Sebagai contoh, kita ambil lah bulan September. Bulan September ada berapa hari? Ada 30 hari. Jadi katakanlah ada pekerja tu, dia berhenti kerja dan hari terakhir dia dalam syarikat tu adalah pada 10 hari bulan September. Gaji dia katakanlah RM3,000. Jadi apa yang kita buat? RM3,000 tu kita bahagi dengan 30. Sebab apa? Sebab dalam bulan September ada 30 hari. Okey, so kita akan dapat lah satu hari kan dalam bulan September tu. Jadi kita tengok pula berapa hari dia kerja dalam bulan September tu. Disebabkan dia kerja sampai 10 hari bulan September, jadi kita kali 10. Jadi ini bermaksud 3,000 bahagi 30 dapat 100, kali dengan 10 dapatlah 1,000. Jadi untuk pekerja tu yang bergaji RM3,000 sebulan, kalau dia berhenti kerja dan hari terakhir dia kerja adalah pada 10 September, bermaksud kita kena bayar dia RM1,000 untuk gaji bulan September tu. Okey, clear